Idola Misteri Bahagian 3. Akak, nah, radio buruk ni. Buruk pun buruk lah. Asalkan boleh guna. Yelah, Kak. Jelas. Terima kasih. Akak dah tahu jawapan untuk teka bunyi tu? Dah lama tahu. Kali ni mesti akak menang. Dapat jumpa dia. Kita orang doakan. Salam sejahtera. Saya sekarang berada di Ya, teka bunyi kembali. Siapa dah tahu jawapannya? Silalah dial dengan segera. Stresnya. Ya, Ipin cuba. Hello? Saya Ipin. Cepat. Hello? Saya Ros. Oh. Janganlah main-main. Geram betul. Hello? Halo. Ya, tahniah. Anda telah berjaya menghubungi talian kami. Siapa di talian? Saya Ipin. Suara kita lah. Agak kurang jelas ya. Boleh jauh sikit dari radio? Transmisi kita agak terganggu sekarang. Kita tidak mahu sebarang masalah teknikal. Cantik! Dah jelas. Ya, Ipin, tahniah kerana berjaya tembusi talian ini. Jadi, apakah jawapannya? Jap. Kakak kita orang yang nak jawab kan? Hello? Saya Ros. Jawapannya ialah... Ya, betul. Andalah pemenang yang kami cari. Betul? Semalam kan, aku dengar suara korang kat radio. Korang menang ya? Tak faham. Yeay! 2-3 ke depan. Upin dan Ipin hebat. Mana semangat. Betuahnya korang. Suara keluar radio. Dapat duit. Boleh jalan-jalan pergi stesen radio lagi. Seronok tu. Apa ni? Tolong dapatkan tanda tangan DJ Sol banyak-banyak. Nanti boleh jual RM2. Hayo. Macam tu pun boleh tak? Aku gurau je. Yang paling penting, jangan lupa tangkap gambar dengan dia. Kita semua pun nak kenal juga muka DJ Sol tu. Ya, baik. Baik-baik. Pergi dulu, Pa. Pegang kuat-kuat. Opa, kita orang dah balik. Pandai cucu Opah bercakap kat radio. Suka Opah dengar. Opa ada rakam? Nak dengar juga suara kita orang kat radio. Ada. Nanti kita dengar sama-sama. Baik, Opa. Opa nak tahu. Tadi kan akak kecewa sangat. Ya? Kenapa? DJ Sol tak layan ke? Atau dia tak kacak?
Ya, betul. Kita orang dah cakap. Ya, Kak tak percaya. Betul. Geramnya. Kecewa betul.